Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang hutan hujan tropika bersama dengan Ayuni dan Rania serta rakan-rakan saya yang sedia menolong di belakang takbir, iaitu Hisham dan juga Musfirah. Bergerak ke pengenalan. Hutan hujan tropika adalah hutan yang paling luas dan terpenting di Malaysia. Hutan ini meliputi kira-kira 70% daripada jumlah kawasan hutan di Malaysia. Kira-kira 46% daripada kawasan hutan ini terdapat di negeri Sarawak, 31% di Semenanjung Malaysia dan 23% di negeri Sabah. Pada tahun 2022, data menunjukkan 41,000 km persegi hutan hujan tropika telah musnah. Cuba bayangkan, itu lebih kurang saiz sebuah negara seperti Switzerland. Kemusnahan ini bukan sekadar kehilangan pokok, tetapi ia melepaskan 3 bilion tan karbon dioksida ke atmosfera kita. Dan ini mempercepatkan lagi perubahan iklim global yang kita sedang hadapi. Metodologi pendekatan kajian ini adalah berasaskan analisis dan sintesis maklumat daripada pelbagai sumber sekunder, pengumpulan data, penyelidikan internet, maklumat dicari dan dikumpul dari laman web yang relevan, artikel berita dalam talian dan pangkalan data penyelidikan yang boleh diakses. Rujukan bahan bacaan, buku-buku jurnal dan laporan berkaitan hutan hujan tropika dan isu-isu alam sekitar digunakan sebagai rujukan utama. Analisis dokumen seperti laporan kajian lepas dan statistik berkaitan deforestasi dianalisis untuk mendapatkan data dan fakta yang tepat. Seterusnya, kaedah analisis. Analisis kandungan maklumat yang dikumpul, disaring dan dianalisis untuk mengenal pasti tema-tema utama seperti kepentingan hutan hujan, punca deforestasi dan kesannya. Sintesis maklumat. Maklumat daripada pelbagai sumber digabungkan dan disusun semula secara logik untuk membentuk hujah dan penjelasan yang koheren bagi setiap bahagian projek. Tinjauan kajian kes biodiversiti dan ekologi menunjukkan bahawa hutan hujan tropika merupakan ekosistem paling kaya dengan biodiversiti di dunia. Myers et al. 2000 menekankan bahawa kehilangan hutan hujan tropika menyebabkan kehilangan biodiversiti yang signifikan, menampung sehingga 50% spesies flora dan fauna dunia walaupun meliputi sekitar 7% permukaan bumi. Guna 1978, kajian menunjukkan intermediate disturbance hypothesis yang merupakan gangguan sederhana dalam hutan tropika membantu untuk mengekalkan kepelbagaian spesies. Whitmore 1990 menekankan struktur kanopi bertingkat sebagai ciri utama hutan tropika yang menyumbang kepada pelbagai habitat mikro. Jadi, untuk data dan analisis, ini daripada kehilangan signifikan daripada tahun 2022. Hampir 41,000 km persegi hutan hujan tropika musnah. Ianya melepaskan 3 bilion tan karbon dioksida. Punca utama bagi kejadian ini ialah pengalihan tanah untuk pertanian dan juga pembalakan haram. Jadi kesan utama untuk perkara ini ialah kehilangan biodiversity, iaitu Myers et al. 2000, 50%, iaitu 50% spesies dunia. Ia juga merupakan penyumbang utama kepada perubahan iklim dan juga meningkatkan hakisan tanah dan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Di samping itu, ia juga mengancam komuniti orang asli. Mari kita teliti dengan lebih mendalam dalam segmen perbincangan pula. Saya akan menghuraikan beberapa ancaman terhadap hutan hujan tropika ini berlaku dan implikasinya yang meluas. Jadi, mengapa kemusnahan berskala besar ini berlaku di hutan hujan tropika? Punca utamanya adalah dua perkara. Yang pertama adalah pengalihan tanah untuk pertanian berskala besar.
Permintaan global terhadap komoditi seperti kelapa sawit, terutamanya di Asia Tenggara, dan soya di Amerika Selatan mendorong perluasan ladang secara agresif, dan ini menyelibatkan pembersihan hutan yang meluas dan di mana hutan ditukar menjadi tanah pertanian yang monokultur. Ini menimbulkan konflik antara pembangunan ekonomi jangka pendek dan kelestarian alam sekitar jangka panjang. Kedua adalah pembalakan haram. Walaupun ada undang-undang dan peraturan ketat, tetapi aktiviti pembalakan ini secara tidak sah terus berjalan dan berleluasa. Ia bukan sahaja mencuri hasil hutan negara, tetapi juga memusnahkan struktur hutan dan membawa laluan ke kawasan hutan pedalamannya sebelum ini tidak dapat diakses. Ini memudahkan cara aktiviti haram lain seperti perambahan tanah dan pemburuan. Gabungan faktor-faktor ini bersama dengan cabaran penguatkuasaan undang-undang menjadikan krisis ini semakin kompleks dan sukar untuk dibendung. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menerangkan beberapa kepentingan hutan hujan tropika sebagai nadi ekosistem global dan biodiversiti dunia. Walau bagaimanapun, hutan berharga ini kini berhadapan dengan ancaman serius. Data analisis menunjukkan bahawa kadar deforestasi yang membimbangkan terus berlaku, terutamanya didorong oleh aktiviti pembukaan tanah untuk pertanian dan pembalakan haram. Kemusnahan ini bukan sahaja mengakibatkan kehilangan biodiversiti yang tidak dapat diganti, tetapi juga dapat menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau, seterusnya mempercepatkan perubahan iklim semasa. Justeru, adalah amat penting untuk mengambil tindakan segera di peringkat tempatan maupun global. Usaha pemuliharaan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas, pengurusan hutan secara lestari dan pendidikan awam adalah kunci untuk melindungi hutan hujan tropika daripada kemusnahan berterusan. Dengan melindungi hutan ini, kita bukan sahaja memelihara warisan alam untuk generasi akan datang, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup manusia dan kelestarian planet bumi. Untuk menghasilkan projek ini dengan tepat dan berlandaskan fakta, kami telah merujuk kepada 4 media sumber utama. Pertama, jurnal akademik dan kajian literatur asas. Ini adalah tulang belakang saintifik kami, di mana kami mendapatkan hasil penyelidikan yang telah disemak oleh pakar. Contohnya, kajian oleh Mersch, Cornell dan Whitmore yang memberikan kedalaman dan credibility kepada setiap ujian kami. Kedua, laporan dan data statistik global. Sumber seperti laporan Global Forest Watch adalah penting. Ia membekalkan kami data kuantitatif yang terkini seperti angka kehilangan hutan dan pelepasan karbon yang menjadi bukti kukuh tentang skala isu semasa. Ketiga, artikel berita dan laman web berpreputasi. Kami merujuk artikel dari platform seperti Cosmopolitan dan Moga Wabai.